kerja. Kerana kalau saya berdiri tepi Bella, takut nanti terhidang kepada semua perbezaan. Serius saya nak berdiri. Biasa tak ada beza sangat kalau diri duduk. Macam cakap rambut Bella dah panjang. Mulut ada diabetes tu Bella lah. Semua pick up line je tak tahu. Semua pick up line je tahu. Bahaya sangat. Tapi bagi kat you je. Macam mana orang tahu main? Dan untuk pengantar semua, YB adalah orang pertama yang Bella bagi. Sumpah demi Allah. Wow, sampai nak sumpah ya. Yelah, sebab nanti you cakap mesti dah guna banyak kali tak. Semua orang ada masa silam dia lah. Tapi Relax tak, lah. tapi tak pernah guna yang ini. Okay? Dia tak pernah guna yang ni, tapi dia guna banyak lagi yang lain. At times, some things are best to be kept private. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Bella Astila dan Syed Saddiq telah melakukan live bagi menandatangani buku sambil bersembang. Pasangan yang hangat dikatakan netizen sedang bercinta ini kelihatan sangat mesra dan serasi bersama. Hotel apa itu? Saya akan berdiri supaya cepat sikit. Saya tak nak berdiri, walaupun saya suka berdiri bila buat kerja. Kerana kalau saya berdiri tepi Bella, takut nanti terhidang kepada semua perbezaan. Serius saya nak berdiri. Biasa tak ada beza sangat kalau diri duduk. Macam cakap rambut Bella dah panjang. Ni je. Mulut ada diabetes tu Bella lah. Semua pick up line je tak tahu. Semua pick up line je tahu. Bahaya sangat. Tapi bagi kat you je. Macam mana orang tahu main tinggi 180 cm? Power korang. Sebab you Syed Saddiq lah. Bukan I yang pakai cermati hitam dekat dalam rumah. Okay lah, dia marah sebab ni sebab dia tu. Pakai je lah. Apa masalahnya? I punya sekejap. Pada dia hadiah kan. Bella kena berdiri sebab Bella cepat pick up line. Okay. Macam mana nak Okay, pick up line semua benda yang macam tak cukup lah. apa? How to spell cute. Tak pandai ni. I tak tahu kenapa pandai ni. Sebab ni mesti dah dengar banyak kali dah. Macam mana? How to spell cute? Cute. C-U-T-E. Salah. Y-O-U. Kita update dictionary nanti. Mana cikgu bahasa Inggeris Bella? Nak jumpa lah cikgu bahasa Inggeris dia. Tarik nafas panjang tak? Tak, korang pernah dengar tak? Like lawak-lawak macam ni. Kenapa aku seorang yang tak pernah dengar? Ke memang aku tak ada childhood? Macam tak ada childhood yang... Childhood, you pernah bercinta tak? Pernah je, tapi tak pernah aku dengar macam ni. Oh, okay lah. Okay lah. Wow. Dia yang... Tak ada apa-apa. Tak apa. Diam je. Yeah. Tak, seriously. You belajar ni semua daripada Semua chat. orang ketawa. You belajar ni aja ada list lah. Pick up line versi Bella. Kalau saya terfikir, terus bagi je lah. Tak, ni rasa macam ramai orang dah tahu. Oh, iya ke? Korang pernah dengar tak pick up line tu? How to spell cute, lepas tu apa? Y-O-U. Tak, first time. Tak, okay, ni dah pernah dengar. First time. Rasa Jack pun dah pernah, tapi Jack buat tak pernah. Atau ada cakap dah pernah dan tak pernah. First time. Serius lah first time korang. Korang macam... Dan untuk pengantar semua, YB adalah orang pertama yang Bella bagi. Sumpah demi Allah. Wow, sampai nak sumpah ya. Yelah, sebab nanti you cakap mesti dah guna banyak kali tak. Semua orang ada masa silam dia lah. Relax lah. Tapi tak pernah guna yang ini. Okay? Dia tak pernah guna yang ni, tapi dia guna banyak lagi yang lain. Nampaklah macam mana dia diperangkap. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi jom skydiving. Memang nak buat skydiving. Bayangkan kita buat skydiving dengan baju Melayu dengan baju kurung you. Okey ke? Baju kurung I rasa kali buat skydiving macam bahaya je. Memang. Baju Melayu I rasa Memang I bilang terus lah. Memang. akan terus melaksanakan misi bersama
Prima Valley. Kenapa you ketawa? Macam banyak sangat message saya tak tahu which one. Tak, saya punya account memang tak boleh back kuning kawan-kawan. Tak maaf lah. Tak boleh bagi dia apa pun, gift. Gift pun tak boleh. Sebab tu kalau guna account Bella boleh. Tak apalah, lain kali kita guna account Bella ya. Tapi tak boleh lah kita menyalah gunakan account Bella. Account dia ni Apa? sangat power. Dah account I apa blue tick verified tu hilang. Dia buat apa lah? Lupa. Sebab I nak letak rose kat belakang. Nak letak rose pun hilang. Betul. Tapi you bukan tak suka rose sebab rose bukan warna putih. Flower apa Bodoja. Wow. Okay. Noted. Tu buku tentang apa? Okay, jawab. Ni buku tentang seks adik tak ada. Buku tentang Tak kena pasal Jack pula. tak. Tentang zaman kanak-kanak saya, bagaimana saya dibesarkan, keluarga saya, cabaran dan rintangan daripada peringkat sekolah, jatuh cintanya saya kepada dunia ketenteraan, bagaimana saya menyertai dunia perbahasan dan berjaya menawan Malaysia, Asia dan selepas itu ke peringkat dunia dan transisi ke dunia politik. Dan penuh cabaran ujian dan all the lessons, nasihat-nasihat yang saya boleh sampaikan yang saya belajar melalui cabaran dan rintangan yang saya lalui. Itulah perumusan mudahnya. Buku yang saya tak dapat pun lagi. Wanita tepi saya ni kan tak dapat. Saya ingat bila saya hantar buku tu, and hand delivered. Okay, hand delivered. Okay, betul. Masa badminton dia lupa. Pada badminton tu adalah badminton yang sangat unik kerana banyak kawan-kawan Bella yang hadir sekali. Dia macam, saya rasa macam tak apalah, itu kita rahsiakan dululah. Ni ya betul-betul. Pada bulan 6. Jangan main-main, saya ingat tau. Lah. Kalau tak cakap bulan 6, masa tu kat Mamak dekat Subang. Bukan saya kat Mamak kat Subang, sebelum tu dapat buku. Selepas dapat buku ni je saya dah tak jalan, saya ingat dah. Kisah cinta saya memang tak ada lah dalam buku tu. Lah. Hello. Hello. At times, some things are best to be kept private. Contohnya? A lot of things which are meant to be kept private. First publish buku ni rasanya pada tahun 2023. Walaupun dia memakan masa 2 tahun untuk menyiapkan buku ni. Sebab dia agak tebal. I think about 350 muka surat. Dan proses penyiapan tu agak komprehensif kerana daripada masa ke masa ada banyak lagi ujian yang baru yang diletakkan di hadapan saya. Sayang kalau saya tak dapat kongsikan dan nasihat-nasihat bagaimana saya boleh merentasi ujian-ujian tersebut. So yeah. Cute itu you, Masya Allah. Oh, cute dulu je lah, sekarang tak. Sekarang handsome lah. Oh, mana? Ya Allah. Ya, ada jugalah gambar-gambar masa budak-budak dulu, zaman kanak-kanak. Datang PBKL ya, saya akan datang ke Pesta Buku Kuala Lumpur. Bella pun akan. Bella macam mana Bella? Saya datang support lah. Bella ada. Saya jadi videographer you. Saya jadi PA dia. Videographer. PA yang saya kena buka pintu, saya kena drive, saya kena bagus. Ni PA paling mantap sekali.
Sign buku ni, tahu tak kenapa saya nak buat? Kenapa? Sebab nanti saya dapat sate muar. Oh, bila Bella nak turun muar lagi? Bila Bella nak turun muar lagi? Bila saya dijemput oleh orang ramai, especially YB dia. Wow. Seriously? Tak, kita tunggu dapat jemputan dari YB Kau nak muar ni datang macam setiap hari, okay? Kucing over. Bella je dah takut turun muar sebab ada banyak sangat kucing. Jadi kat kucing-kucing muar semua bos-bos. puas. Jangan ketawa. Orang kata like father and daughter. I don't know whether that's a compliment or an insult. Memang you nampak sangat muda atau nampak sangat tua? You nampak sangat muda atau I nampak sangat tua? Tak tua. Bella akan turun. Bila Bella? Dia akan turun? InsyaAllah pada Hari Raya Hajj nanti. Sebab Bella ni dia diam-diam dia penyumbang terbesar. Kerana kerja je. Boleh cakap? Kan? Janganlah. Kerja je untuk menangkap kumpulan apa? T-Life. So kita akan buat kerja T-Life bila? Minggu depan. Dan dengan itu, dengan usaha Bella, dia akan menyumbangkan berapa Bella? 1,000. Mana ada 1,000? Lebih kan? Apa dia? Oh, ingatkan Dia buat-buat tak tahu. Ingatkan bertukar. Tak, RM25,000 untuk membeli berapa lembu? 5 lembu untuk dikorbankan bagi keluarga susah di Muar. Macam mana? Itulah. Itulah malu-malu sipu-sipu si Bella ni. Tapi ada cabar je. Turun Muar takkanlah beri bantuan je. Dia kena berbasikal kat Muar. Boleh bos. Bos, sekejap lagi bos ada apa? Swimming bos lah. Ada swimming practice. Okay boleh. So saya nak kena sediakan pelampung apa semua. Yang perlu gunakan pelampung you tahu kan I. Dan saya pelampung tu you pelampung kanak-kanak kot. Pelampung dewasa je tak muat. Lupa. Salam. Tommy betul Bella. Suka. Sesuai. Itu kepada kawan-kawan yang tak tahu, pujian yang Bella paling suka sekali bila orang jumpa cakap, oh Tommy ni dia paling suka. So tolonglah teruskan pujian-pujian seperti itu. Tak, macam I sebenarnya Bella tak kisah pun panggil Bella comel. Sebab first kita happy. Tapi bila macam, boleh tak je cakap macam, Bella comel lah. Tapi kalau jumpa dia, comelnya macam tu. Itu paling dia suka. Tak. Ingatlah, disahkan oleh saya Neil dan Jack. Kita tarik Neil kali. Tak salah ni. Orang tengok tanda tangan ni tu, orang tak nak tengok tanda tangan dah. Tak kira, tanda tangan dia cantik. Masa tu kan Bella boleh tiru sign dia. Bahaya tau. Sebiji. Sebiji Tapi bahaya tau. Sementara tanda tangan saya ni mudah. Tiru. Cakap ini macam ni I punya sign. Dia cakap Tak ada beza kan. Sangat bahaya. Saya nak tiru Bella benda tanda tangan memang tak boleh Complicated je, Masya Allah. tak apa. Tanda tangan complicated tak apa, jangan orangnya. Betul tak? Kena beli pergi saja online Karang Craft Mall. Di atas talian. Karang Craft Muar. Dekat Muar ada Karang Craft. Mall. Rambut baby dah panjang. Baru gunting masa tu. Nak balik Muar, tolonglah balik Muar, jom. Saya nak makan. Jemput datang ke Muar. Bella kalau datang ke Muar, dia akan makan asam pedas, mi Bandung. Dia kata dia suka, tapi saya tahu dia macam Kopi pun dia kata dia suka, tapi sejujurnya macam dia tak suka sangat. Tapi dia suka asam pedas Muar, dia suka sate Muar. Apa lagi dia suka? Dia suka orang Muar lah. Betul lah orang Muar secara keseluruhan. Apa kita tahu? Tak nak nafi kan. Mesti dia kata, oh orang Muar semua baik-baik. Nampak tak? Merah muka aku. Sabar je lah dengan YB Muar ni.
Orang tanya orang rumah tu happy ke? Ya Allah aku. Itu pun namanya cara Melayu. Dia halus Tapi bermakna. dengan selok-beloknya. Ya. Thank you, Neil. Ya Allah, ya Allah. Betul aku duk supaya ni bukan time buat live je tau. Bila-bila Bella akan ketawa je. Betul. Astaghfirullah. Yalah, takkanlah nak nangis je. Tak nak dah nangis. Ya Allah. Yalah, ketawa, banyak ketawa. Terima kasih. Banyak ketawa. Dan ketawa ni banyak-banyak. Dia macam exercise juga tau. Nak bila ketawa tu Babahak ni sampai rasa perut keras. So it's a good form of exercise. Yeah, it's a good form of exercise. Bila kita ketawa ni, kita keluarkan dopamin, endorfin, serotonin. Itu semua merupakan happy gene je. Bella bila pergi apa? Indonesia, bila ni? Bulan 7. Vlog. Ada. Pergi Indonesia belah mana? Jakarta ke Bali ke? Jakarta. Oh, Jakarta. Bella ada banyak fans kat Indonesia.